LHC ni adalah Large Hadron Collider. So dia orang kata pemecut zarah lah. Jadi bila sebut collider kat situ, dia maksudnya dia memang melanggar zarah. So LHC ni dia dah masuk dalam topik high energy physics. Okey, sebab LHC ni dia boleh menghasilkan tenaga yang sangat tinggi, dan bila menghasilkan tenaga yang sangat tinggi, dia dapatlah menggerakkan elektron ataupun proton tu dengan kelajuan menghampiri kelajuan cahaya. Jadi ada high energy dekat situ lah. Jadi LHC ni dia kaji macam-macam lah. Biasanya dia akan kaji fundamental punya idea, macam dia nak study pasal elemental particle, quark, muon, elektron, benda-benda partikel, benda-benda kecil tu lah. Itu dia punya tujuan dia lah. Dan adakah LHC ni dia berkebolehan untuk mengawal cuaca? Confirm tidak boleh. Sebab LHC ni dia macam benda tu pusing-pusing. Kan kita gerakkan elektron. Dia macam dalam kita ada flat yang bulat tu. Dia bulat tu. Dia pusing elektron apa semua. Kita nak tengok apa aktiviti ataupun reaction fundamental particle ni kan. Benda tu macam tu je. Dia tak tembak dekat atmosfera ataupun nak tembak dekat awan untuk membolehkan cuaca tu berubah dan sebagainya. Dia tak ada kemampuan benda tu pun. Dan lagi satu, adakah LHC ni berupaya untuk pergi ke dimension lain, misal kata kan, buka portal dan sebagainya? Itu pun tak boleh juga. Jadi kita kena jelas kat sini lah. Bila kita jumpa ataupun dengar orang cakap sesuatu alat tu berupaya membuat sesuatu, kita faham tak mekanisme dia macam mana? Orang kata hub kan, hub ni memang popular, kata hub ni boleh kawal cuaca. Okey, macam mana hub tu boleh kawal cuaca? Orang tak boleh jawab. Orang cuma cakap dia gunakan frekuensi sekian-sekian untuk kawal cuaca. Tapi you tak tahu sekarang ni gelombang dia ada dua jenis, satu mechanical punya gelombang, satu elektromagnet punya gelombang. Elektromagnet punya gelombang ni kat sekeliling kita ni pun lampu ni elektromagnet. Jadi lampu ni dia punya tenaga dia lagi tinggi daripada radio frekuensi yang dipancarkan oleh hub. Kan, kalau kita kata hub tu boleh hasilkan, boleh mengubah cuaca sebab dia punya frekuensi dia tinggi, kita nyalakan lampu dekat awan je lah, tengok boleh ubah cuaca ke tak boleh ubah cuaca. Jadi kat sini bila orang dengar cerita-cerita macam ni, cuba kita faham macam mana mekanismenya kan. Bila kita orang tak boleh jawab, kemungkinan besar dia kelentong ke dan sebagainya kan. At least bila kita boleh jawab macam mana mekanisme tu terjadi, kita boleh selidik betul ke benda-benda macam ni kan. Tapi kau cakap dia nak lagikan elektron kan. Elektron tu kecil, tapi aku tengok mesin dia punya bapak besar, mahal pula tu. Kenapa? Dia sebab first kali nak melajukan elektron tu, dia memang memerlukan alat yang besar tu. Salah satunya sebab dia nak tampung tenaga yang tinggi. So bila nak tampung tenaga yang tinggi ni, dia adalah dia punya cooling dia punya magnet dia dan sebagainya. Kemudian dia perlukan besar tu sebab bila dia besar, dia ada momentum yang besar lah kan. Dia pusing-pusing. Dia kalau kecil, dia tak cukup power untuk melajukan elektron tu. Bila dia besar, dia pusing, lepas tu magnet tu dia pasang dekat setiap ring tu, dekat sekeliling tu dia pasang. Bila dia bergerak, dia makin laju, dia senang nak laju. Faham tak? Bila kecil, dia tak cukup distance, tak cukup circumference untuk melajukan elektron tu. Bila besar, dia senang.